Kadang aku setuju juga dengan statement kebanyakan orang. Orang cakap kalau nak beli phone Samsung, baik ambil S series. Sebab on paper, model A series macam Galaxy A57 ni, series tak baloi. Tapi itulah, sepanjang hampir 1 bulan aku guna, aku tak adalah rasa yang phone ni teruk gila macam apa yang digambarkan. Meh aku cerita kenapa. So, apa yang best bagi aku adalah keberadaan chipset dia. Aku sedar Galaxy A57 ni cuma pakai Exynos 1680. And yes, memang ramai yang allergic lah bila dengar nama Exynos tu. Sebab kita semua tahu Exynos ni memang banyak kontroversi kan daripada dulu lagi. Tapi saban tahun, Samsung dah banyak belajar lah dari kesilapan lama diorang. Dan aku rasa chipset ni bukan satu beban dah untuk aku. Sebagai contoh, kalau kita main Mobile Legends, kita sebenarnya boleh dapat setting Ultra, which is 120fps. Aku agak terkejut sebab Galaxy A57 ni sekadar phone mirror je tau. Jadi untuk korang yang kaki game, bug performance bukan benda yang korang perlu risau lagi lah. Even kalau nak cerita pasal masalah overheat pun, surprisingly kawalan suhu dia masih lagi stabil. Suhu smartphone ni cuma sekitar 35 ke 37 darjah Celsius je. Memang cukup rendah, nak cecah 40 darjah pun payah gila. And then selain dari tu, aku juga suka dengan skrin dari Samsung. Orang selalu cakap better elak beli phone Samsung sebab masalah green line kan. Tapi problem tu macam tak berapa relevan kot untuk model A series. Aku dah guna A series ni dari zaman Galaxy A52 dan sekali pun tak pernah kena. So korang tak perlu risau lah untuk skrin Galaxy A57. Skrin dia cukup superior untuk level dia. Korang nak lihat movie, main game ke, confirm kepuasan tu jamin. And antara biggest concern untuk kebanyakan orang adalah pada bahagian bateri. Yelah, kapasiti bateri dia cuma 5000 mAh. Korang bayangkan angka macam ni, Samsung dah recycle sejak model Galaxy A53 lagi. Almost 4 tahun kot. Tapi walaupun begitu, aku tak ada hadap tau masalah bateri drain. Korang boleh je nak guna all day tanpa risau bateri cepat habis. Mungkin betul lah bahawa software optimization dekat phone Samsung ni kategori sangat matang. Dan kalau habis bateri pun okey je. Sekarang model ni support 45W fast charge, kira tak sampai sejam plus minus gitu dah boleh penuhkan bateri dia. Cuma yes, dalam banyak-banyak aku ada rasa 50-50 juga dengan kamera smartphone ni. Bagi aku, kamera dia lebih kepada sekadar ada untuk melengkapi, nothing impressive. Dia macam korang still boleh ambil gambar dengan cantik, tapi hasil itu betul-betul stuck dekat level mid range je. Korang tak boleh lah nak letak harapan yang tinggi sangat. So macam nice ke tak? Overall kalau tanya aku, Galaxy A57 ni dia memang bukan phone yang sempurna, tapi tak bermakna yang dia teruk gila. Untuk level dia, aku agak impress lah. Aku boleh enjoy sepanjang aku guna. Kena pula mid-range macam ni, dah siap support 6 tahun software update. Jadi tak ada hal kalau korang nak pakai secara long term. Cuma bab kamera, maybe korang kena fikir balik. Kalau nak yang terbaik, yang best, Galaxy S series adalah pilihan yang tepat. So, korang rasa macam mana? Apa pendapat korang? Cuba komen sikit.